Super senang kan kalau tengok. On you. Bila kau serve je bagus saya cepat. Ya. Dia ambil. Kau dia main alik dengan dia ni 6 kilo. Masalahnya tak ada masalah, memang kalah kuat. Alik go. Ciao. Tapi area tu power pun kalah lawan Rinaldo. Kalah lawan Rinaldo. Alright guys, Alip melawan Fireblade Storm. Okay, Alip lawan dia tu player novice tau. So memang peluang besar untuk Alip kalah. Tapi tak apa, kita support Alip. Kalau Alip menang memang god lah. Kalau Alip menang ni memang Alip memang respect gila lah. Maybe ni just apa? Sagu hati match. Alright, mistake lagi. Dia dah 3 point tu. Alip sekarang dah 5-3 tau. Alip 3 point Alip tu semua mistake dia. Alright. Sekarang ni PATTC melawan Fireblade. Okay, Fireblade ni kita orang tengah main LSK. Tap screen guys, tap screen. Kita tengah main LSK. Boleh ni, boleh. Alip terlalu gopoh. Alip terlalu gopoh guys. Hello Fauzi. Aish, Alip miss lagi. Spin dia kuat tu guys. Alip boleh. Dia banyak buat mistake. Tapi bukanlah nak kata mistake dia betul lah. Sebab enemy dia tu pun kuat. Aduh, rugi. Alright, set 1. Alip kalah. It's okay, Alip. You done your best. Lawan budak Fireblade. Fire ni memang solid. So doakan yang baik-baik lah untuk Alip. Support Alip guys. Oh gila Alip. Wow, what a rally guys. Alip betul-betul membantai guys di sini. Di sini sikit kot. Alright.
Maybe inilah masa Alip. Wah, mata Alip. Siapa tu Alip sebenarnya? Okay, fokus dekat Alip guys. Alip ni kira beginner expert je. Kita membantu novice. Oh, mantap Alip. Daripada bawah. Patutnya dia drive. Mantap Alip, mantap. Solid Alip. Dua sama. Tapi nampaknya orang tu macam masih main-main lagi lah. Mantap, 3-2. Okay, Alip leading. Ini untuk kali pertama Alip leading dalam game ni. Tadi baru satu game kan. Ini baru game kedua. Adakah Alip mampu mendapatkan 4-2? Mantap Alip. Okay, 3 sama. Alip serve. Support Alip guys. Alip yang belah kiri guys. Kalau Alip menang ni, Alip memang god lah. Sebab dia lawan novice. Okay, Alip specialty dia backhand, quick attack, chop. Allah, kenapa dia tolak macam tu guys. Okay, 5-3. Allah, dalam 3 melalut di situ. Tapi boleh. Oh, nice, mantap. Mistake daripada orang kuat. Okay, Alip kita panggil Alip lah. Alip lawan orang kuat. Boleh. Alright. Clean spin oleh orang kuat. Kalau boleh dapat dalam satu set pun okey guys. Allah, Alip jangan se-backhand dia, tak jadi. Oh, tengok gaya dia macam spin kuat kan. Tapi dia angkat tau. Dia tak spin pun, dia angkat. Tolak. Dia tolak. So nampak macam kuat, tapi sini dia tolak je. Itu memang tak ada apa-apa lah guys. Alip serve. Di loop pula. Bijak betul loop. Angkat loop. Alip tak boleh buat apa guys. Tapi it's okay. Alip daripada Puncak Alam Table Tennis Club. Seorang pelajar UiTM di Puncak Alam. Alip serve. Net. Allah. It's okay. It's a good apa kan? Choice lah. Risk tapi berbaloi lah kalau masuk. He take a risk. Pung. Satu unforced error di situ. Tap screen guys. Support Alip guys. Support Alip. Alip belah kanan, orang kuat belah kiri. Sekarang point 2-0. Set pun 2-0. Nice, 2-1. Kena bagi orang tu spin je. Dah Alip kena tahan lah. Mantap. Oh, masuk. What a ball oleh Alip. Tekannya apa panggil? Bucu. Bagi H lah, H. Tinggi 2.
Alright. Welcome. Kita melihat Alip melawan orang kuat. 4-3. Orang kuat tengah leading. Mantap. Allah, di counter guys. Kena counter. Semua. Muka je. Allah, dia kena jari. Guys. Tak payah apa lah guys. Kena jari. Dapat 7-5 pun lawa ni. Sekarang 7-3. Mantap. Wow. Kena bucu lagi oleh Alip. Buat lagi, teruskan. Target bucu, target net, semua target. Itu je cara boleh menang sekarang ni. Alip belakangan guys. Siapa Alip guys? Alip tengah losing tu. Allah, dia pergi potong pula. Kaki saya. Yang bukan. Baring tu. Allah, Alip tolak kosong je. Kitik saya. Kau pergi baring atas kitik saya. Patut saya kalah tadi. Okey, set 4. Target set 5 pun boleh guys. Set 5. Mantap Alip. Astagfirullah. Okay, it's a good game from Alif.